Testing. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Selamat datang ke channel kamera VF3i. Okay, kita on the way ke mana ni? Hari ni kenapa aku macam tak kerja kan? Hari ni aku apa sekarang? Pukul 9 suku. Hari ni hari Khamis aku disuruh bercuti. Aku dengan bos suruh cuti. Sebabnya mesin kita orang rosak, dan akan up mesin tu pada hari Jumaat. So bos suruh cuti sebab apa? Sebab nanti kita akan bekerja pada hari Ahad. So kita akan buat treatment Jumaat, Sabtu dan Ahad. First time doh kerja Ahad. Gila tak gila dah. Kerja hari Ahad tu macam mana perasaan dia? Saya rasa macam awkward dah, sangat pelik kan. Okay, so manangkan Pantai Hostel Melaka pun dah buka hari Ahad. Jadi pun dah ada kelonggaran lah untuk membenarkan bekerja pada hari Ahad. Cuma untuk special case sahaja. So macam aku yang sepatutnya balik minggu ni ke Mersing, terpaksa cancel sebab aku pun ada program lari Fun Trail dekat Asahan. Tapi rasa badan tak sedap tak ready. Jadi aku rasa jadilah alasan tu aku tak pergi trail run tu. Sebab ada alasan bekerja hari Ahad. Okay, so dah bayar lah RM40. Rugi je lah. Sebab dia murah sikit lah, RM40. Tak rasa ralat sangat lah, mahal macam mana kan. Okay, tak apalah, kita teruskan perjalanan kita. Alright, sekarang pukul 9 suku. Kita nak pergi makan sarapan dekat Jasin, dekat Botanic Park Land. Botanic dah tunggu kat sana. Jadi kesempatan bercuti pada hari ni, kita orang makan sarapan lah. Alright, kita teruskan lagi perjalanan kita bersama dengan Y16ZR. Dan satu lagi, ada perkara yang aku nak beritahu. Tempoh yang sudah ada plan aku dengan Fauzi G-Tech nak pergi ride sebenarnya masuk Thailand. Tapi sebabkan oleh mak mertua punya appointment buat bypass dekat IJN tu, dia bulan ni, tak sangka pula secepat itu dia punya appointment. Jadi cuti aku terpaksa cancel. Jadi aku kena fokuskan keluarga lah. Jadi aku ride untuk bulan ni tak ada lah ride balik kampung saja. Dan video-video macam ni sajalah yang aku buat. Okay, alright, lebih kurang dalam setengah jam untuk sampai dekat. Jadi kita akan sambung kat sana lah. Agak ralat juga sebenarnya, dah berjanji dengan Fauzi nak ride, tapi akhirnya terpaksa dibatalkan sebabkan oleh keluarga punya inilah masalah. Dah merah pun kau U-turn juga. Alright, kita teruskan perjalanan kita. Sambung kalau ada benda yang menarik dia dapat. Testing. Alright guys, so kita on the way ke Botanic Park Land. So kita akan melalui laluan jalan daripada Bemban ke arah Sempang apa 4 tadi tu, Sempang 4 tiang 2 aku pun tak ingat jalan. Tapi jalan dia dah, orang kata, besar dan cantik lah. Gila lah, potong lampu merah guys. Memang betul-betul orang kampung. Right, so berkenaan dengan jalan ni, jalan dah besar. Dan kalau dulu jalan dia ni kecil je, jalan kampung. Tapi sebab ada perumahan baru dekat sini, dia jadi besar lah, dan memudahkan lah. Kalau kau nampak sebelah kanan sana ujung tu, tu jalan lama. Jalan lama yang membawa laluan ini ke Bemban. Dulu jalan dia hanya 2 lane saja, satu pergi satu balik. Sekarang dah 4 lane lah. 4 lane. Dan sini pun dah nampak signboard kedai dah mula dibangunkan. Dan tak lama lagi ini tempat ni pun akan jadi tempat yang agak havoc jugalah. Alhamdulillah, setakat kalau tengok kepada area-area nama dia Molek Residency, Air Molek Residency. Kalau tengok daripada pembangunan dekat sini, boleh kata ramai juga orang beli rumah dekat sini. Sebab tanah kosong banyak. Jadi syarikat pun buat rumah memang banyak, bangunkan tanah-tanah kosong ada dekat Melaka. Tu sebelah kanan tu, sebelah kanan tu jalan lama. Itu kedai capati tu. Kedai capati sedap juga. Ni jalan lama. Dia tak gunakan jalan lama sebagai base kepada jalan yang baru ni. Dia boleh buat jalan lain. Kalau dulu sini memang hutan habis.
Bila dah ada kontraktor masuk buat rumah, dia dah start besarkan jalan dah memudahkan lah. Kalau dulu jalan ni berkona-kona, gelap, sangat bahaya. Sekarang dah okey lah sikit kan. Alright, so dah bersambung kepada jalan lama. Ni jalan lama, jalan lama yang membawa kita ke Bomban. Masih ada lagi kedai-kedai lama, kedai-kedai tua yang masih lagi steady lah dengan arus pembangunan. Nanti aku rasa tempat ni pun akan dibangunkan. Jalan ni pun akan berubah jadi 4 lane juga, aku rasa lah. Alright, teruskan lagi perjalanan kita. Kalau musim durian di Melaka ni memang banyak durian yang dijual di tepi-tepi jalan. Dan yang paling popular sekali durian hing lah. Durian hing tu antara durian yang paling popular. Ramai orang luar datang ke Melaka semata-mata nak merasai durian hing. Owner durian hing pun sering buat live TikTok dengan cara membuka durian yang menarik perhatian orang, membuatkan ramai yang datang nak tengok dan nak merasai durian. Kalau tanya aku durian mana yang sedap, kalau tanya Musang King dengan black thorn dan juga udang merah, of course aku pilih udang merah. Okey, kita akan lalu laluan baru untuk ke Botanical Park Land. Sambung selepas ini guys. Okey, ini dia laluan dia. Jalan baru yang membawa kita ke Serkam dan Jasin. Ini akan kita bawa kita bertembung di jalan baru untuk sampai ke Botanical Park Land. Dulu sini pun tak ada sambungan jalan. Sekarang ni dah sambung daripada sini sampai ke Botanical Park Land, kemudian sambung terus sampai ke Jasin dan juga ke kanan menghala ke highway susur Lipat Kajang. Susur Jasin. Okey, so jom kita layan laluan ni. Kalau dulu aku lalu sini masa dengan Pok Nik pergi ke apa ni? Right. Aku tak ingat mana laluan dia ni agak kecil. Sekarang dia dah besarkan dan selamat lah nampak. Alright. Kita nak pergi sarapan dulu di pagi-pagi hari ke lokasi yang telah dipinpoint kan, iaitu di Botanical Park Land, di Shafiq Bistro. Okey, suasana memang sangat mendamaikan di waktu pagi. Pukul 9 agak rasa sudah mula matahari mencanak di atas kepala, tapi dingin cuaca itu masih terasa. Ya, seronok lah kalau waktu pagi macam ni. Right ke lokasi yang kita nak tuju. Weh, di tengah jalan ke? Right, sikit lagi untuk sampai ke Botanical Park Land. Sekarang pukul 9.35 pagi. Masih awal, masih lagi dalam mood hari raya. Hari sebulan. Dalam masa sebulan ini kita perbanyakkan menziarahi kawan-kawan kita, menziarahi atau bertemu dengan kawan. Kalau kita tak boleh beraya di rumah, berayalah di kedai makan. Itu pun kita beraya jugalah kan, menziarahi, bertemu kawan, bertanya khabar. Okey, kat sebelah kanan tu pun ada juga gerai ataupun dusun ataupun tempat makan untuk durian. Tak tahu durian apa, tapi eco farm lah. Tu siap ada tempat makan, tempat minum lagi tu. Show. Alright, teruskan perjalanan kita sambung selepas ini. Okey, dah sampai ke Shafiq Bistro. Mana lokasinya? Itu dah Shafiq Bistro. Tu dia ada Pok Nik dekat situ. Seorang diri. Oh, testing 1, 2, 3 1, 2, 3. Okay, settle. Kita lepak-lepak di hari yang bercuti ni, di hari yang diarahkan untuk bercuti. Sempena dengan servis mesin, gantian alat mesin untuk lini S.